Selamat datang ke Stadium Majlis Perbandaran Selayang untuk kita menyaksikan perlawanan suku akhir kedua MFL Challenge Cup 2026 di antara PDRM dan juga Sabah. Akhir di Oviedo, Spanyol, namun masih untuk Thailand. Sambil itu peluang untuk PDRM mendapatkan jaringan awal. Satu lagi peluang dan jaringan untuk PDRM. Dua percubaan pertama terus berjaya mendapatkan jaringan. Fakhrul Azim memastikan mereka cuba untuk bangkit dengan jaringan yang pertama. Fakhrul Azim tidak mempersia-siakan peluang yang dimiliki. Kita perhatikan bermula dari hantaran Fakhrul Azim mencari rakannya Amir Wai. Amir Wai melakukan satu sepakan ditepis oleh Damien Lim dan tangan susulan daripada Fakhrul Azim terus berjaya untuk mendapatkan jaringan menewaskan Damien Lim. Jadi 1-0 untuk aksi di Selayang ketika ini. Apakah kebangkitan mampu direalisasikan oleh PDRM? Sabah membalas ketika ini dengan serangan mencari Fergus Jenny. Mampukah Fergus Jenny? Tak sampai 1 minit. Fergus Jenny terus mematikan kelebihan yang dimiliki oleh PDRM. Percubaan tepat yang pertama juga dari Sabah terus berjaya menghasilkan jaringan. Jadi Fergus Jenny, jika dilikas, dia terpaksa menunggu hingga separuh masa yang kedua untuk mendapatkan jaringan. Namun hari ini di Selayang hanya memerlukan 8 minit untuk mencetak jaringan, menyamakan kedudukan untuk satu sama ketika ini. Dari Fergus Jenny untuk jaringan pertama bagi Sabah dan jaringan kedua pribadinya dalam saingan MFL Cup 2026. Harian dilakukan ketika ini untuk PDRM. Elisha bersorangan. Wah, baik umpanannya untuk Amir Wai. Percubaan dari Amir Wai sedikit tinggi. Sayang sekali dia berjaya untuk melepasi kawalan pertahanan Sabah. Namun dia gagal memanfaatkan peluang ini. Kita perhatikan percubaannya agak tinggi melewati palang. Baik, kawalan dilakukan ini. Lubik. Siapa yang dicari? Pilihan tidak begitu kemas. Kemarin untuk Fergus Jenny. Terus membuka satu hantaran. Jenny, peluang Jenny. Fergus Jenny. Satu peluang keemasan untuk menambah jaringan buat Sabah. Namun sepakannya sedikit saja tinggi. Dalam kawasan penalti percubaan itu dilakukan. Baik, kawalan ini. Peluang untuk Sabah. Satu rembatan. Diselamatkan oleh Hakim Hamidun. Percubaan dari Dean Pelekanos. Memaksa Hakim Hamidun melayangkan badan untuk menepis bola itu keluar. Paksa menanti ke perlawanan pertama suku akhir MFL Challenge Cup sebelum dia mendapatkan kemenangan. Kemarin satu rembatan. Diselamatkan oleh Hakim Hamidun. Sepakan penjuru yang keempat bagi Sabah. Perhatikan, Kumaran tidak diberikan cabaran. Dah kembali pada Sukumaran. Laju. Hampir-hampir dari percubaan yang dilakukan sebentar tadi oleh Lubik. Perhatikan tandukannya terbias. Badrul Effendi mujur menjadi diselamatkan oleh Hakim Hamidun. Baik peluang untuk Fadi Awad. Sepakannya menuju ke arah Damien. Berjaya diselamatkan oleh Damien Lim. Satu-satunya peluang terbaik bagi PDRM mendapatkan jaringan di separuh masa yang kedua ini. MFL Challenge Cup 2026 ini. Dan telah tamat aksi di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Altolinos berjaya membawa Sabah ke peringkat separuh akhir bagi MFL Challenge Cup 2026.
Mereka akan bertemu dengan Perak di peringkat separuh akhir nanti. Jadi begitulah tamat perlawanan di Stadium Majlis Perbandaran Selayang menyaksikan Bidar M1, Sabah 1, Sabah Mara ke separuh akhir dengan agregat 3-1.